Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, barisan pena hakim yang saya hormati, guru-guru yang saya sanjungi, serta hadirin yang saya muliakan. Terdapat pelbagai trend di media sosial seperti tarian Brazil, trend velocity, juga tung-tung-tung sahur, berjuta-juta tontonan di media sosial. Semalam kita ketawa, hari ini kita sudah lupa. Begitulah sifat trend. Datang tanpa diundang, pergi tanpa pesan. Namun izinkan saya bertanya kepada hadirin sekalian. Jika trend boleh membentuk cara kita bercakap, mengapa nilai tidak mampu membentuk cara kita hidup? Hadirin yang dihormati, kita hidup dalam dunia yang terlalu pantas. Pantas menilai, pantas menghukum, pantas menekan butang kongsi tetapi lambat menyemak, pantas mengejar viral tetapi semakin perlahan mengejar kebenaran. Ironinya, telefon kita semakin pintar tetapi adakah manusia semakin bijaksana? Kecerdasan buatan semakin hebat, namun mengapa kecerdasan akhlak semakin tenat? Di sinilah lahirnya sebuah persoalan besar. Apakah yang mampu menjadi risau ketika dunia terus berubah? Jawapannya bukan algoritma, bukan pengikut, bukan tontonan, tetapi nilai. Nilai yang telah lama terpahat dalam rukun negara. Hari ini saya memilih 3 daripadanya sebagai nadi pidato ini. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, serta kesopanan dan kesusilaan. Hadirin sekalian, bayangkan telefon pintar tanpa bateri. Cantik mereka bentuknya, canggih spesifikasinya, namun tidak mampu berfungsi. Begitulah manusia tanpa hubungan dengan Tuhan. Ilmu ada, harta ada, jawatan pun ada, tetapi jiwanya kosong. Hari ini kita boleh bertanya kepada kecerdasan buatan, kita boleh mencari jawapan melalui internet. Tetapi apabila hati mula dipenuhi dengki, apabila lidah mula memilih dusta, apabila tangan mula melakukan kezaliman, Google tidak mampu menyelamatkan hati. Artificial Intelligence, AI, boleh mencipta jawapan. Drama Cina boleh memberi hiburan, tetapi hanya kepercayaan kepada Tuhan mahu mencipta kejujuran. Kerana manusia yang takut kepada Tuhan tidak akan menipu walaupun tiada siapa melihat, tidak akan mencuri walaupun peluang terbuka luas, tidak akan mengkhianati amanah walaupun tiada kamera merakam. Bukankah itulah kemenangan sebenar? Menang melawan diri seperti CEO yang menyamar. Hadirin yang dihormati sekalian, kesetiaan kepada raja dan negara seterusnya. Hari ini ramai yang berkata, saya cintakan Malaysia. Malaysia merupakan negara yang paling unik. Tetapi cinta tanpa tindakan hanyalah kata-kata. Kesetiaan bukan sekadar berdiri tegak ketika lagu negaraku kumandang. Kesetiaan bukan sekadar menukar gambar profil ketika bulan kemerdekaan. Kesetiaan ialah memilih perpaduan ketika perpecahan lebih mudah. Kesetiaan ialah mempertahankan kebenaran walaupun kita keseorangan. Kesetiaan ialah menjaga nama baik negara walaupun berada ribuan kilometer dari tanah air. Kita sering berkata, Malaysia negara berbilang kaum. Tetapi saya lebih suka berkata, Malaysia ialah sebuah keluarga yang mempunyai ramai anak tetapi hanya satu rumah. Dalam sebuah rumah ada yang berbeza pendapat, ada yang berbeza kegemaran, ada yang berbeza budaya, namun tidak pernah berhenti menjadi sebuah keluarga. Begitu juga dalam Malaysia, perbezaan bukan alasan untuk berpecah. Perbezaan ialah sebab untuk saling melengkapi. Kerana bendera tidak pernah bertanya warna kulit siapa yang mengibarkannya. Tanah ini juga tidak pernah memilih bangsa siapa yang berpijak di atasnya. Hadirin yang saya amat hormati sekalian,
kesopanan dan kesusilaan. Inilah prinsip yang paling mencabar pada zaman media sosial. Hari ini, ramai yang berani di ruangan komen, tetapi tidak berani bersemuka. Ramai yang mudah menghina, tapi sukar meminta maaf. Ramai yang mengejar likes, tetapi kehilangan adab. Kononnya, aku cuma bergurau, aku main-main sahaja. Namun tidak semua yang membuat orang ketawa sebenarnya lucu. Kadang-kala ia melukukan, kadang-kala ia memalukan, kadang-kala ia menghancurkan. Orang dahulu berkata, kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Hari ini saya menambah, kerana satu komen, sebuah perpaduan boleh binasa. Maka, kesopanan bukan kelemahan. Kesopanan ialah keberanian memilih hormat ketika orang lain memilih hina. Kesusilaan bukan ketinggalan zaman. Kesusilaan ialah identiti bangsa yang bertamadun. Hadirin yang saya sangat muliakan, hari ini saya tidak meminta hadirin menghafal rukun negara. Saya meminta hadirin menghidupkannya. Kerana negara ini tidak memerlukan lebih ramai manusia yang mahu menjadi terkenal. Negara ini memerlukan lebih ramai manusia yang mahu menjadi berguna. Jangan biarkan kehidupan kita sekadar mengejar trend seperti saya beritahu, trend Brazil ataupun velocity ataupun segala brain rot yang ada di TikTok, kerana trend sentiasa berubah. Sebelum ini cerita buat AI, semalam tuntung sahur, hari ini mungkin trend yang lain, esok semuanya akan dilupakan. Tetapi kepercayaan kepada Tuhan tidak pernah lapuk. Kesetiaan kepada raja dan negara tidak pernah ketinggalan. Kesopanan dan kesusilaan tidak pernah kehilangan nilainya. Maka, jadilah generasi yang bukan sekadar mempunyai aura di media sosial, tetapi mempunyai maruah dalam kehidupan. Jadilah generasi yang bukan sekadar mengejar perhatian manusia, tetapi mengejar keredaan Tuhan. Kerana akhirnya, negara yang hebat bukan diukur pada bangunan yang tinggi, bukan pada teknologi yang canggih, bukan pada trend yang tular, tapi pada rakyat yang masih teguh memegang prinsip ketika dunia memilih untuk melepaskannya. Trend itu sementara, rukun negara selamanya. Itulah pengakhiran bicara saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.